Seorang lelaki tidak sengaja mencuri bola baseball bernilai $700,000. Tapi sebenarnya bukan salah dia. Ketika Richard An sedang bekerja di sebuah stadium, seorang pemain profesional bernama Hank Aaron mencipta rekod dunia memukul bola home run ke 755 terus ke arahnya. Jadi ketika Richard ingin menyerahkan bola itu selepas perlawanan, tapi dia diberitahu bahawa Hank sedang sibuk. Walaupun ada seorang pengurus ingin dapatkan bola itu, tetapi Richard menolak. Yang mengejutkan, keesokan harinya Richard tiba-tiba diberitahu bahawa dia telah dipecat kerana mencuri bola tersebut. Namun tanpa disangka, bola itu akhirnya menjadi bola home run terakhir dalam karier Hank, kerana selepas itu dia mengalami kecederaan sehingga terpaksa pencen. Ini menjadikan bola tersebut semakin bernilai. Tak lama kemudian, Hank menawarkan $100,000 untuk bola tersebut, tetapi Richard menolaknya. Sebaliknya, Richard hadir ke satu acara secara diam-diam untuk mendapatkan tanda tangan Hank pada bola ikonik itu. Jadi makin naiklah nilai bola tersebut. Akhirnya pada tahun 1999, Richard menjual bola itu dengan harga $625,000, bahkan mendermakan 25% dari jumlah tersebut kepada yayasan milik Hank. Komen pandangan korang.